Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Jenny Lindangan, nombor metrik 284010. Tugasan kali ini adalah pembentangan mengenai kes tadi, franchise e-server untuk subjek BPMEJ 3023, pengurusan perniagaan franchise. Tugasan ini adalah disediakan untuk Dr. Kesavan Nalalutan. Mengenai franchise. Franchise sering dilihat sebagai mekanisme yang mengurangkan risiko kegagalan kerana modelnya telah diuji di pasaran menurut Lafortaini dan Blair 2005. Kajian ini memaparkan kes Fred, seorang bekas eksekutif kanan industri alat ganti otomotif yang mengambil keputusan untuk membeli franchise pusat servis kereta. Berkisar kepada kes Fred tadi, Fred berharap dapat menikmati gaya hidup lebih santai selepas bersara separuh masa, tetapi sebaliknya mendapati dirinya terikat dengan kerja yang panjang, tekanan tinggi dan kengkangan kebebasan. Oleh itu, situasi ini menimbulkan persoalan sama ada Fred benar-benar sesuai menjadi franchisee atau adakah salah faham tentang franchise menyebabkan beliau kecewa dengan realiti yang dihadapinya. Soalan pertama, adakah Fred tidak sesuai menjadi franchisee atau tidak faham kontrak? Di sini saya akan terangkan dua jenis, iaitu fahaman peribadi ataupun kefahaman kontrak. Fahaman peribadi ini adalah Fred berlatar belakangkan pengalaman sebagai seorang eksekutif kanan. Dan kedua adalah peralihan daripada kedudukan eksekutif ke peranan franchisee juga menimbulkan satu konflik identiti. Seterusnya adalah kefahaman kontrak. Yang pertama adalah kefahaman kontrak ini Fred jelas tidak menyedari had kuasa yang dimiliki oleh franchisee. Yang kedua adalah menurut Winspenger 2014, ramai franchisee baru tidak membaca atau memahami kontrak secara mendalam kerana terlalu teruja dengan prospek keuntungan. Kita beralih kepada soalan yang kedua, iaitu di mana adakah salah tanggapan Fred perkara yang biasa? Ya, salah tanggapan Fred adalah sesuatu yang biasa di dalam kalangan franchisee baharu. Ramai pemilik franchise yang baru memasuki industri mempunyai persepsi idealistik terhadap franchise sebagai jalan singkat kepada kejayaan. Menurut Combs dan rakan-rakan 2011 menegaskan bahawa franchise sebenarnya merupakan hubungan perniagaan yang tidak seimbang di mana franchisor mengekalkan kuasa besar terhadap operasi franchisee. Yang ketiga adalah ramai franchisee percaya bahawa mereka telah membuat satu keputusan seperti usahawan bebas. Sedangkan realitinya, franchisor mengekalkan kawalan ketat untuk melindungi konsistensi jenama itu. Menurut Alan 2006, terdapat salah faham bahawa franchise menjamin satu keuntungan kerana jenama itu sudah kukuh di pasaran. Keuntungan franchise tetap bergantung kepada faktor luaran seperti lokasi perniagaan, hak persaingan, trend pengguna dan juga keadaan ekonomi. Selain itu, menurut Michael 2003 mendapati bahawa franchisee menghadapi pekerjaan yang terlalu lama daripada jangkaan kerana mereka menanggung beban tanggungjawab penuh sebagai pemilik tetapi tanpa kebebasan penuh membuat satu keputusan. Jadi, oleh itu, salah tanggapan Fred adalah satu cerminan bahawa realiti yang lebih luas ramai individu yang memasuki dunia franchise membawa harapan yang lebih realistik. Terlalu kecewa apabila berhadapan dengan realiti operasi harian. Kita beralih kepada soalan yang ketiga, di mana apa yang sepatutnya dilakukan sebelum Fred menandatangani kontrak franchise ini. Pertama adalah mendapatkan nasihat gawaman profesional di mana paling penting adalah mendapatkan hikmat gawaman daripada peguam yang berpengalaman dalam bidang franchise. Yang kedua adalah menjalankan kajian pasaran dan analisis lokasi, iaitu kajian pasaran amat penting untuk mengetahui tahap persaingan di kawasan tersebut. Jika Fred bercadang untuk membuka franchise minuman boba tetapi kawasan itu sudah dipenuhi dengan jenama lain yang besar seperti Tea Life, Gongcha dan Gigi Coffee, peluang untuk berjaya mungkin sangat tipis.
Yang ketiga adalah mendapatkan pandangan daripada franchisee sedia ada. Contohnya adalah dengan berbincang secara terus dengan franchisee yang sedia ada, Fred boleh mengetahui cabaran sebenar yang dihadapinya. Sebagai contoh adalah sokongan pasaran yang dijanjikan benar-benar sampai kepada semua cawangan. Adakah sistem bekalan bahan mentah itu adalah stabil atau kerap berlaku kelewatan penghantaran? Bagaimana pula dengan kos operasi harian? Adakah ia lebih tinggi daripada yang dianggarkan oleh Fed? Yang keempat adalah membuat unjuran kewangan terperinci, iaitu di mana Fed sepatutnya mendapatkan bantuan seorang akauntan profesional untuk menyediakan unjuran kewangan yang lengkap. Unjuran tersebut perlu merangkumi pulangan pelaburan, ROI, margin keuntungan, aliran tunai bulanan, serta kesan bayaran yuran dan royalti terhadap keuntungan bersih. Combs dan Kitchen 2003 berkata bahawa kegagalan franchisee baru sering berpunca daripada kelemahan dalam perancangan kewangan jangka panjang. Yang kelima adalah menilai kesesuaian peribadi dan gaya hidup semasa, iaitu di mana faktor undang-undang pasaran dan kewangan, Fred juga perlu menilai kesesuaian franchise dengan gaya hidup serta matlamat peribadinya. Ramai orang menyertai franchise kerana melihat satu potensi keuntungan tetapi juga mempertimbangkan beban kerja, masa yang perlu dilaburkan dan juga tekanan operasi harian. Berkisarkan kepada kes Fred tadi, jadi apa yang perlu Fred lakukan sekarang? Oleh itu saya akan mengupas apa Fred perlu lakukan sekarang. Pertama adalah mengenai Fred perlu menilai semula peranan dirinya dalam operasi harian, iaitu beliau terlalu terbeban adalah kerana terlalu banyak melibatkan secara langsung dalam tugas harian termasuk mengurus pekerja, menilai perkhidmatan dan juga menguruskan dokumen. Yang kedua, Fred boleh menggunakan teknologi pengurusan perniagaan untuk mengurangkan tekanan kerja beliau. Menurut Michael 2000, automasi dalam franchise adalah satu faktor yang meningkatkan kecekapan dan juga mengurangkan tekanan pemilik. Yang ketiga adalah Fred wajar menilai semula matlamat peribadi dan perniagaan beliau. Jika tujuan utama beliau adalah untuk menikmati seni pemasaran, maka beliau perlu mengurangkan keterlibatan langsung dan menerima pendapatan lebih rendah tetapi dengan gaya hidup yang lebih seimbang iaitu lebih santai. Seterusnya adalah Fred boleh mempertimbangkan untuk menjual sebahagian daripada cawangan jika terlalu beban dengan terlalu berat bagi dirinya. Menurut Price 1996, ramai franchisee yang mengambil beban operasi tinggi akhirnya melihat untuk menjual sebahagian aset franchise mereka bagi mengekalkan keseimbangan kehidupan. Seterusnya adalah Fred perlu mempertimbangkan sokongan dan hubungan dengan franchisor. Menurut Blair dan juga Lafontaine 2005 menunjukkan bahawa komunikasi terbuka adalah franchisee dan antara franchisee dan franchisor sering menghasilkan satu penyesuaian strategi yang lebih memuaskan kedua-dua pihak. Secara kesimpulannya, maka franchisee kena faham bahawa kejayaan dalam franchise memerlukan kesediaan awal, pemahaman kontrak yang mendalam, serta kesedaran tentang tuntutan kerja yang lebih sebenar. Franchise boleh menjadi peluang menguntungkan tetapi hanya jika diuruskan dengan strategi yang realistik dan sejajar dengan matlamat hidup bakal franchisee yang inginkan. Oleh itu, Fred masih mempunyai pilihan untuk menyesuaikan semula peranannya dalam perniagaan, melantik pengurus, menggunakan teknologi, memperkuatkan komunikasi dengan franchisor dan menilai semula matlamat hidupnya. Dengan tindakan strategik, beliau boleh mengurangkan tekanan sambil mengekalkan keuntungan. Sekian, terima kasih.